Pernah tak anda rasa kulit wajah makin kusam sejak bertudung setiap hari? Ramai wanita bertudung alami masalah ini tanpa sedar kerana peluh dan minyak terperangkap di bawah tudung, kurang pendedahan cahaya semula jadi, serta penggunaan tudung yang tidak bernafas. Untuk atasi masalah ini, mulakan dengan mencuci muka 2 kali sehari menggunakan pembersih lembut yang sesuai dengan jenis kulit anda. Elakkan menggunakan sabun badan kerana ia boleh mengeringkan dan merosakkan lapisan pelindung kulit wajah. Selain itu, amalkan eksfoliasi lembut 2 kali seminggu untuk menanggalkan sel kulit mati yang menyebabkan kulit kelihatan kusam dan tidak bermaya. Selepas itu, sapukan pelembap ringan yang dapat mengekalkan kelembapan semu dari kulit-kulit sepanjang hari walaupun bertudung. Jangan lupa juga untuk memakai pelindung matahari setiap pagi walaupun anda sering berada dalam bangunan kerana sinar UV boleh menembusi tingkap dan merosakkan kulit secara senyap. Pilih tudung daripada fabrik yang bernafas dan ringan supaya kulit anda sentiasa selesa dan tidak mudah berpeluh berlebihan. Ingat, kunci utama untuk mendapatkan kulit sihat dan berseri adalah dengan menjaga rutin penjagaan kulit secara konsisten dan berterusan. Dengan langkah yang betul, trik ini salah. Pulihkan hubungan kesemua ni.